Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita lagi dalam pembelajaran sains tahun 4. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang penyah tinjaan. Penyah tinjaan merupakan satu proses di mana tubuh badan kita menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan. Bahan ini memasuki tubuh badan kita melalui mulut sebagai makanan, lalu dihadamkan di dalam perut. Semasa bahan ini melalui usus, penyerapan nutrisi berlaku. Hanya bahan yang diperlukan sahaja diserap oleh tubuh badan kita, dan sisa-sisa makanan ini disingkirkan melalui dubur. Proses inilah yang dipanggil penyah tinjaan. Mudah bukan? Tapi pernahkah kita terfikir mengapa proses penyah tinjaan ini tidak termasuk di dalam salah satu proses perkumuhan? Kelihatan hampir serupa, tetapi mengapa ianya satu proses yang lain? Fikirkan. Senang je. Sama macam proses kita mesin tebu ni. Ampas tebu kita buang, air tebu kita ambil. Lebih kurang macam tu lah. Kira tinja ni lebih kurang macam ampas tebu ni lah fungsi dia. Satu analogi yang bagus. Murid-murid, dapatkah kamu fikirkan berkaitannya? Fikirkan je. Kita akan bincangkan nanti di dalam kelas. Bye-bye.